Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang anda sedang menonton channel Best TV 3PSS SK Tengku Baria, Kuala Terengganu. Saya, Wan Putri Talika, wartawan cilik anda, sedia bawakan berita menarik dan terkini. Jangan ke mana-mana, jom kita saksikan. Pada 27 dan 28 Januari 2026, telah diadakan kursus kepimpinan pemimpin muda SK Tengku Baria 2026. Kursus ini diadakan selama 2 hari iaitu pada hari Selasa dan Rabu bermula jam 1.30 petang sehingga 5 petang. Pada hari pertama diadakan slot ice breaking yang dikendalikan oleh Cikgu Nur Syarifatul Adibah, Guru Bimbingan dan Kaunseling SK Tengku Baria. Manakala slot kedua, ceramah sasiah dan kepimpinan di sekolah yang disampaikan oleh Cikgu Amir Khairah bin Muhammad, Guru Penolong Kanan HEM SK Tengku Baria. Pada hari kedua pula, diadakan slot ketiga iaitu pembugaran peraturan sekolah yang disampaikan oleh Cikgu Azhar bin Cik Seman, Guru Disiplin SK Tengku Baria. Slot keempat pula, diadakan latihan dalam kumpulan LDK mengikut unit masing-masing. Seterusnya, diadakan majlis penutup kursus. Perasmian penutup telah disampaikan oleh Cikgu Nurzira Hayu binti Yusof, Guru Besar SK Tengku Baria. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apakah aktiviti yang dijalankan pada hari ini? Okey, pada hari ini telah dijalankan kursus kepimpinan pemimpin muda yang terdiri daripada pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pembimbing rakan sebaya, pengawas SPBT serta kru Best TV. Jadi program ini sebenarnya bermula daripada semalam lagi pada 27 dan 28 Januari yang kita menekankan kepada membimbing murid pengawas itu sendiri supaya dapat menjalankan tugas dengan sebaiknya di sekolah. Cikgu. Sama-sama. Pemimpin Muda SKTV. Sekian laporan daripada saya untuk Best TV. Best TV selalu informasi anda. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Best TV. Best TV terbaik.